Satu masa dulu, MySpace pernah jadi media sosial nombor 1 dekat dunia sebelum Facebook, TikTok and Instagram. Korang pernah tak ada akaun MySpace? Kalau ada, mesti korang pernah friend dengan dia punya founder, Tom Anderson, sebab bila kita daftar akaun MySpace, memang automatic friend dengan dia punya founder. Tapi kalau tanya budak sekarang, MySpace tu apa, diorang mungkin tak tahu. Tahun 2003, MySpace ni dibina oleh sekumpulan pekerja e-Universe yang ada 20 juta database pengguna internet tau. So, diorang gunakan kelebihan diorang tu untuk buat media sosial diorang sendiri. Lepas 10 hari je MySpace dilancarkan dan dibuka kepada umum, tak sampai sebulan dah ada 1 juta pengguna. Apa yang buat MySpace ni meletup adalah dia bukan setakat boleh update status je, tapi dia jadi satu platform untuk orang share minat, muzik and gaya hidup. Siap ada auto play muzik bila orang masuk profil kita. Pendek kata, MySpace ni macam TikTok lah zaman dulu. Cumanya dia lebih bebas sebab dia boleh custom kalau kita pandai HTML. Sampailah satu hari News Corp beli MySpace ni dengan harga $580 juta tau. And pada tahun 2006, MySpace jadi media sosial nombor 1 dekat dunia. 80% traffic media sosial datang daripada MySpace sahaja. Tapi lama kelamaan Facebook dah makin naik and MySpace ni rasa tergugat jugalah. And tahun 2009, CEO asal dia dah letak jawatan. So MySpace jadi lagi hilang arah. Diorang ada try buat deal dengan Google, kononnya nak tambah revenue daripada iklan. Tapi end up website jadi makin slow, user experience makin tak best and benda jadi penuh dengan spam dengan ads. So orang pun mula beralih kepada Facebook yang lagi minimal and clean. Disebabkan boleh custom macam-macam benda, dia jadi makin serabut. Penuh dengan GIF yang bernyala-nyala, background yang pelik-pelik and autoplay music. So akhirnya pada tahun 2011, MySpace punya nilai market jatuh teruk and dah mati. Sekarang website tu mungkin ada tapi dah tak macam dulu dah. Buku yang saya pegang ni tak ada kaitan pun dengan cerita tadi, tapi saya just nak bagi tahu buku Jom Kenali Siapa Allah ni boleh bantu ibu bapa untuk jawab soalan-soalan anak tentang Allah dengan cara yang paling mudah dan bahasa yang senang untuk anak faham. Buku ni bukan untuk anak-anak saja, yang dewasa pun boleh guna untuk mantapkan lagi tauhid kita. Dapatkan dekat beg kuning sekarang sebelum habis stok.